Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita masih lagi dalam rancangan camping. Tak adalah. Okay, aku masih lagi dekat Jiwa Camp pagi baru bangun tidur. So, kita nak sarapan dulu. Ni dah suasana pagi kat sini. Sama je macam semalam, tak ada apa yang berubah pun. Cuma pagi ni special dia, kita ada orang yang tukang masak. Cik Din. Hari ni kita makan Maggi goreng. Mantap guys. Okay, sekejap lagi kita nak kemas-kemas. Lepas tu kita nak pergi ke destinasi seterusnya. Dekat mana tu? Korang tunggu tu. Bye bye. Okay, kita dah siap kemas. Dah dekat pintu keluar pun. Kita nak keluar, nak gerak. Nak kamera. Ni bag, aku punya bag. Yo, Jom. let's go. So kita akan bergerak menuju ke destinasi yang seterusnya. Ke mana Tunggu. Okay guys, kita dah bergerak meninggalkan Jiwa Camp untuk menuju ke destinasi seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo polis. Test 1, 2, 3. Kena wait semalam tu. Tak ada pula. Tak tahu pula. Okay guys, kita singgah sarapan dulu dekat warung The Ainis. Member kata nak minum air manis sikit. Sarapan dulu lah. Bye. Zaz. Makan lempeng guys. Jauh-jauh jalan pun masih cari lempeng lagi. Mantap. Okay guys, kita dah siap settle sarapan. So kita nak teruskan perjalanan. Kita akan masuk highway nak pergi ke mana aku lupa lah geng. Nanti sambung lah. Minyak tu. Ni dekat Gambang. Minyak tu guys. Minyak tinggal 2 bar. Kita punya perjalanan masih jauh. Sekejap lagi nak masuk highway lagi. Tengok minyak dulu. Okay, minyak pun dah penuh. So kita sambung perjalanan. Mungkin berhenti dekat arena Termelo guys. Jom. Yeah, dah jatuh Gambang. Oh, member lupa pakai Grab lah guys. Untuk keselamatan. Zah. Okay guys, kita berhenti rehat dulu dekat belakang ni, R&R Termelo. Member nak ambil angin dulu. Minyak masih belum isi, kita rehat dulu minyak lah. Okay apa tadi? Kemak. Sungai Kemak. Okay, kita rehat dulu. Ciao lagi guys. Okay guys, kita dah rehat
sikit. Dalam 5 minit 10 minit tu kita nak sambung perjalanan lah. Kita nak pergi tuang minyak tu. Minyak tinggal 1 bar guys. So isi minyak, lepas tu kita ke Genting Sempah. Bye bye. Guys, kita berhenti sekejap dekat Plaza Tol Bentong. Ya, sekejap panas geng. So ni kita nak sambung perjalanan menuju ke Genting Sempah. Genting Sempah. Woo. Okay guys, kita berhenti dekat arena Genting Sempah. Kita isi minyak dulu. Nanti kita akan lalu belakang sana, naik pergi Batang Kali. Right, jumpa dekat sana. Ngam. Sejuknya, sedapnya. Hero. Kita dekat atas. Transit. Arena Genting Sempah. Okay guys, kita berhenti kejap dekat roundabout ni sebelum kita naik atas tu pergi Genting. Tapi tak sampai atas lah, kita Sempah kan. Okay, go.
kita dah sampai dekat Antaragapi. So kita nak singgah makan dulu dekat kedai nasi kukus ayam berempah. Lapar guys, dah pukul 2.30 baru nak makan. Jom. Ayam berempah. Boleh. Chef. Siapa nama dia? Fauzi. Ini dia nasi kukus ayam berempah dia. Amat dahsyat. Makan lu. Aku paling suka lagu dia. Antara gapi yang ku temui, hanya kau kini dalam renungan. Kerana gapi. Tak tahu. Lagi satu. Apa beri? Antara gapi dan Jakarta. Aku pilih gapi. Antara gapi guys. Kita makan dulu dekat. Tadi dah cakap dah kan. Nama dahsyat. Bateri medium guys. Okay guys, kita dah siap makan. So kita nak gerak ke campsite. Atan campsite. Ni kita U-turn, lepas tu terus bergerak ke sana. Tapi mungkin aku akan pergi beli barang dulu untuk buat makan malam ni. Alright, jumpa dekat campsite. Okay guys, kita berhenti kejap dekat supermarket. Kita beli barang makan untuk malam ni. So kita dah nak masuk campsite ni. Campsite nya kat depan tu je, masuk dalam. Okay, jumpa dekat campsite nanti. Ada tu dekat bus stop tu. Okay guys, sekarang kita sedang melalui Upsi Upsi, tempat yang telah melahirkan banyak cikgu-cikgu yang berkemahiran. Mungkin juga jodoh aku tengah belajar kat dalam ni. Siapa tahu. Apa dia? Okay, depan ni kita akan belok kanan. Untuk ke campsite. Ni bakal-bakal cikgu. Okay guys, kita akan belok ke kiri menuju ke campsite. Ya, itu dia. Bernam Nature House. Oh, dalam ni banyak campsite guys. Aku baru tahu guys, dalam ni banyak campsite guys. So kita pilih untuk ke Atan. Sebab Atan ada bingo. Okay guys, tengoklah guys. Banyak gila campsite kat dalam ni. Ada Pak Mus Fruit Farm. Tapi kita akan pergi Atan Campsite. So aku review sikit sungai yang ada dekat sini lah. Woo! Okay, ni mungkin sebab roboh ni. Roboh runtuh. Jom kita terus ke campsite. Bismillah.
Atan Campsite. Okay, kita akan lalu jalan simen ni guys. Jalan simen macam tak Pengkoi Okay, kita dah nak masuk ke Atan Campsite. Apa dia? Welcome to Atan Campsite. Yeah. Oi, turun dia cantik. Oh baik. Tada! Okay guys, kita dah sampai dekat Atan Campsite. Ni lah tempatnya. So kita akan ambil kat sini bermalam. So kita akan tidur kat sini lah malam ni pakai hammock. Ada pokok ni. Kita belanja sungai. Baik guys. Macam Kuala Lemu, macam Kuala Lemu. Okay guys, kita punya hammock pun dah siap pasang. Nanti sekejap lagi tinggal pasang kelambu. Kalau tak hujan mungkin tak payah pakai kot flashlight. So member kita pun dah turun kat bawah tu. Aku pun tak sabar nak turun. Tengok member macam best ya. Oi. Awal turun. Jom guys, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita grounding guys. Bestnya. Sejuk banget. Sejuk banget. Best. Licin jak. Sur. Best itu. Ngam. Memang best. Lebih kurang macam Kuala Lemu guys. Lompat. Jom lah. Ada terus sikit. Ada batu. Bawah tu. Best guys. Aku tadi cuba stay dekat situ. Tu kat situ. Tak boleh hanyut. Turun ke bawah. Bisa. Tapi memang best lah tempat ni. Nice. Kuala Lemu. Teringat Kuala Lemu. Okay guys, menurut kata Encik Alau, dia berbual dengan owner, campsite ni ada dua kan? Campsite ni ada dua tapak lah. Okay. Satu yang ini. Right. Ni pun dia baru bagi-bagikan Ni lah. Ni nampak ada lain ni. Kalau dulu free. Siapa cepat dia dapat. Berebut lah. Okay, lepas tu lagi satu, dia panggil island lah, pulau. Dia tak pulau sebenarnya, cuma dia nampak macam pulau sebab dia kena seberang sungai. Alright. So kita nak pergi lah ni. Okay. Let's go. Nyau. Kat sini kot yang sesuai sikit untuk anak-anak. Kalau tempat aku mandi tadi tu,
Apa arus kuat gila guys. Hanyut guys. Ni kita nak try lintas pergi sebelah. Sebelah ni Rin Ya, sebelah situ. Ni Okey. dia letak. Kalau awak orang yang datang ni ada 4x4 4 wheel boleh dari sini. 4 wheel drive. Okey. Nampak ni. Ni dah jalan dia. Boleh melintas ke sana. Untuk Yeah. parking you all punya kereta. Ambil pengalaman kan. Jom kita ke sana. Ayo. Ayo. Okay guys, jom kita lintas. Sap. Oh, air dia jernih, sejuk. Kat sini arus tak kuat sangat lah. Kalau ada yang bawa kanak-kanak boleh lah. Wah, ada ikan. Ikan besar-besar guys. Tengas. Sejuk. Kalau ada GoPro, Sini tak banyak sangat ni tak banyak sangat. Terus ada ikan ada. Apa tadi nak cakap? Island. Island. Ni apa tempat dia? Ha. Dia kena island lah. Konon-konon macam melintas. Ya. Dan air ni macam melintas laut lah. Acah-acah Dia pulau. island pun. Kalau korang boleh cakap ke? Boleh. Kalau korang nak tahu, inilah sempadan Perak dan Selangor. Sungai ni. Sungai ni. Yang sebelah sana Perak, hanya ini Selangor. Tu dia. Kalau tak silap lah. Mantap. Okey, mana kita sekarang ni? Sekarang kita nak tengok apa yang ada di island. Okay. So let's go. Apa yang ada kat sini Okay guys, itulah jeram yang Alau katakan. Kalau kau pasal nampak tu ada tali tu. Diorang gayut, nanti diorang terjun. Tu maknanya dalam lah tu. So kita tak nak ke sana. Jam pun dekat pukul 6. Kita balik kat kemah kita. Kita mandi kat sana. Lepas tu kita sembahyang, kita tidur. Cak. Okay, Assalamualaikum guys. So aku puas mandi kolam tadi. Lepas tu kita dah mandi, dah sembahyang. Ni sajalah nak tunjuk kat kau view Maghrib. So jangan risaulah, kat sini pukul 7 nanti diorang pasang lampu. Nampak tak lampu? InsyaAllah terang lah, jangan risau. Tak ada apa-apa. Toilet pun ada lampu semua. Lepas tu kalau kau sewa tapak sini, belah sini mungkin dia baru nak buat kot. Jadi tak ada plug point lagi. Kalau belah situ ada plug point. So bolehlah nak pasang-pasang apa garan apa kan. Tu plug pointnya. Ada garan, tapi selepas pukul 7 lah baru ada. Alright. Okay, ni Cik Den kita. Cik Den yang tengah busy buat video. Buat reels TikTok. Tengok Instagram saya. Instagram, alamak. Instagram Insta famous. Saya penat ni main air. Okay guys, kita tengah masak air. Tak hidup punya api dia. Healing betul dengan bunyi air yang mengalir ni. Memang best lah. So sekarang dah pukul 10 lebih. Alau masih lagi makan kuaci. Nabikan ke orang tu mau. Dan aku dah settle. Jadi kita dah boleh masuk tidur. Kita tidur dalam hammock ya guys. Kita minta tak hujan lah malam ni. Ayo. Masuk dalam hammock guys. Tidur. Zip tu. Kita kelambu. Ya. Asyik. Selamat malam semua. Jumpa lagi esok. Bye bye.